Konsep asas tambah matematik tahun 1. Objektif pembelajaran mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam tambah. Antara perkataan yang menunjukkan tambah ialah masukkan. Aina ada 4 biji guli di dalam balang. Kemudian Aina masukkan lagi 2 biji guli. Berapakah jumlah guli Aina sekarang? Saya hitamkan perkataan masukkan dan jumlah kerana kedua-dua perkataan ini menunjukkan situasi tambah. Perkataan-perkataan seperti berikan, tambahkan dan jumlahkan, kesemuanya. Perkataan ini juga menunjukkan tambah. Sekian, terima kasih.